Penyimpan emas yang tanya saya macam mana nak dapatkan dividen emas. Saya cakap dia, emas tak ada dividen. Jadi kita sebagai penyimpan emas, kita untung dari segi berapa kenaikan harga emas yang berlaku. Berapa gram emas yang kita ada. Itu adalah keuntungan bagi penyimpan emas. Dia tak ada dividen, dia tidak ada bonus tuan-puan. Mungkin tuan-puan tengok kenaikan harga emas yang berlaku tahun 2024 sebanyak 22%. Jadi tuan-puan fikir 22% tu adalah dividen. Bukan. Itu adalah harga emas yang meningkat nilai. Sebagai contoh, kalau saya ada 1 gram tuan-puan, katakanlah kenaikan harga emas setahun RM50. Maka saya cuma untung RM50 saja sebab saya ada 1 gram. Tapi kalau saya ada 100 gram tuan-puan, katakan 1 gram harga emas naik RM50. Saya untung RM5,000 sebab saya ada 100 gram. Kalau saya ada sekilo, saya untung RM50,000. Jadi dekat situ adalah keuntungan bagi tuan-puan. Sebab emas tak ada dividen tuan-puan. Emas tak ada bonus. Kita untung dengan emas dari segi kenaikan harga emas yang berlaku. Apa yang kita boleh cakap, harga emas tak tunggu sesiapa. Beruntung bagi tuan-puan yang telah bermula. Teruskan konsisten menabung. Bagi siapa yang tak ada akaun, daftar akaun. Pastikan tuan-puan memiliki akaun emas gap supaya tuan-puan boleh mulakan simpanan emas bermula sekarang. Bukan esok, bukan nanti, bukan tapi. Sekarang.